Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ni video terbaru. Kita nak try review pula. Motor ni customer saya booking raya ke-3. So motor baru sampai semalam, alhamdulillah. Motor pun bukan biasa-biasa. Customer ni memang kenal barang dan dia ada taste. Okey, so sebelum tu tuan-tuan minta subscribe, like, share dan komen video saya. Jom kita tengok kereta pula. Dah biasa review kereta kan. Ini review motor pula. Okey, motor apa yang dia booking ni? Okey, jom check it out. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, dekat depan ni inilah dia Harley Davidson CVO Road Glide ST. Okey, CVO Road Glide ST tahun 2024 tuan-tuan So unit ni color dia color hitam. Okey, so motor ni memang tuan-tuan sedia maklum lah. Okey, memang sedia maklum motor ni salah satu unit touring daripada Harley Davidson. Tapi untuk CVO ni dia adalah performance, model yang performance yang high output. Okey, satu sebab yang ini okey 1-to-1 high output, ini yang terbaru. Satu untuk level touring Harley Davidson, model ni adalah model yang paling atas lah. Okey, so ini model yang paling baru. Okey, daripada Harley Davidson. Datang memang dah siap dengan 1-to-1 punya enjin. So sama dengan cc dia 1977 Ui, tinggi Datang dah dengan Screaming Eagle Titanium. Yang ini original daripada Harley Davidson. Dapat sekali dengan ni brand Screaming Eagle So Screaming Eagle ni adalah brand yang mengeluarkan produk Harley Davidson untuk performance lah. Dia ada banyak lagi, dia ada SNS. So yang ini dia gunakan Screaming Eagle punya barang, produk. Okay, so datang sekali dengan dua adjustable suspension daripada Showa. Original dah siap okay, tapi dia seat dia single lah. Ada sekali dengan trademark dia tu, logo CVO dia. Okay, so customer ni booking waktu raya ke-3. Waktu tu saya iklan, nampak dan dia terus booking, terus buat loan. Alhamdulillah loan dia pun approve. Ni dia tunggu motor sampai lah. So motor dah sampai. Customer saya tu daripada utara. So dia akan datang tengok motor, katanya 24 hari bulan, lagi 2 hari. So kita tunggulah. So untuk CVO ni dia datang sekali dengan ni brand Rockford Fosgate ni punya audio system. Okay, dengan screen 12 inci 12.7. Memang besar kedabak. Nampak Dan customer ni dapat mileage bawah 10 km tuan-tuan bawah 10 km. Jom saya zoom kejap. Saya zoom kejap. Mana ni? Kejap nampak tak? Okey, kejap. Kita zoom. Okey. Nampak Ni dia. Bawah 10 km sahaja. So motor ni boleh katakan motor keluar kedai lah, motor showroom ni. Sebab yang plastik dekat sini pun tak cabut lagi. So customer ni memang bertuah dapat motor yang macam ni condition dia. So untuk CVO ST ni, kalau tuan-tuan nak dapatkan experience menunggang yang agresif, okay, power, performance, ni antara model yang sesuai lah. Sebab datang memang dah tak payah nak buat apa dah. Enjin dah memang performance. Okay, condition motor pun dah memang performance. Apa lagi, dia punya suspension pun dah upgrade. Braking system pun dah pakai Brembo kiri kanan, depan belakang pula tu. Okay, so lain benda nak kata
Cuma sound lah. Sound dia ni masih lagi standard sound. Okey, jom kita dengar Kita dengar nampak? Sound dia tu, sound dia masih sound dara, sound manja lagi. Dia tak rabak lagi kan. Dia tak rabak lagi. So bila dah kalau katakan yang mana yang nakkan sound, pandai-pandai lah kan. Dia nak tukar exhaust full system ke, dia nak buat macam mana ke, terpulang. Tapi kalau engine M8 macam ni, performance punya engine macam ni, kalau kita pakai slip on, dia bunyi tak syahdu sangat. Dia kena pakai full system, tukar. Okey, nak tukar dua ni, masukkan full system, baru bunyi dia sampai. Okey. So saya ada 2 unit yang akan sampai, model CVOST ni. Bulan Jun akan sampai lagi 2 unit, color putih dengan color hitam. So tuan-tuan yang kat luar tu, yang tengah survey, tengah window shopping model ni, okey, nak upgrade, okey, boleh roger saya cepat okey, sebab unit tak banyak dan condition pun memang puas hati. Okey. So yang ini, untuk model yang ini, dia datang dengan fairing design yang baru. Boleh nampak shark fin nose dia panggil. Okey, shark dia lebih tajam. Nampak tuan-tuan design dia lebih tajam, lebih sharp, dengan stiker apa tu, eagle kat sini. Trademark Harley lah. Ni memang trademark dia lah. Okey. So memang handsome tuan-tuan dengan dia punya design yang macam ni. Sekarang ni model ni antara model kegilaan orang-orang di Malaysia sekarang ni. Memang saya ramai yang mencari model, tapi barang tak ada. So ni barang dah ada, boleh cepat-cepat lock. Tapi ni dah sold lah. Yang saya cakap tu, yang akan sampai pada bulan 6, motor akan sampai pada bulan 6. Jangan tunggu motor sampai baru nak booking. Booking dulu, masuk loan. Loan lulus, jangan sign apa-apa. Tunggu motor sampai. Motor sampai, tengok motor semua, bilik apa semua okey, baru pergi sign. Okay. So guys, macam biasalah, siapa yang berminat dengan kereta ataupun motor, tapi motor lah, okay, ada biasa dia macam ni, boleh cepat-cepat dering saya, Afiq Car Dealer, 019-729-2696. Okay, sebelum tu tuan-tuan jangan lupa subscribe, like, share dan komen video saya. Kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum ji.